Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Ini Cerita Kita dan ini adalah program khas yang dibawakan oleh Kementerian Perpaduan Negara kerjasama dengan Esro Awani. Antara lain, ini adalah salah satu platform bola bicara yang kami bawakan untuk kita semarakkan bersama nilai perpaduan dan nilai kebersamaan yang perlu kita semarakkan lagi dalam konteks negara bangsa Malaysia. Baik, untuk minggu ini, topik yang saya rasa cukup menarik untuk kita bahas dan kita bicarakan iaitu berkaitan dengan jiran muda kuasa baru KRT ataupun kawasan rukun tetangga. Dan kalau saya nak kaitkan dengan perkembangan terbaru dan juga informasi yang terkini iaitu berkaitan dengan rukun tetangga RT progresif yang merupakan inisiatif yang dibawakan oleh Kementerian Perpaduan Negara melalui Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional ataupun namanya JPNIN untuk memperkasakan lagi peranan rukun tetangga sebagai penggerak utama dalam membangunkan komuniti ataupun masyarakat yang progresif dalam konteks negara Malaysia. Dan secara umumnya ada 3 tonggak utama ataupun 3 tujuan ataupun matlamat yang besar apabila disebutkan dilaksanakan RT progresif ini. Yang pertamanya adalah berkaitan dengan menjadikan RT sebagai entiti penting dan juga inklusif dalam pembangunan komuniti. Itu pertama. Yang kedua, nak memperkukuhkan perpaduan, keselamatan, kesejahteraan dan kemampanan masyarakat. Dan akhirnya RT progresif ini untuk menyokong aspirasi madani dalam membangunkan masyarakat yang progresif di Malaysia. Baik, banyak saya bualkan pada permulaan ini, tapi untuk bercakap dengan lebih lanjut dan juga kita nak melihat mungkin ada cerita-cerita success story ataupun pengalaman-pengalaman yang boleh kita bawakan di meja ini untuk kita kongsikan bersama. Saya nak bersama dengan Haji Latif Hassan yang merupakan pengerusi KRT Perumahan Awam Sri Perlis 2 Kuala Lumpur, dan juga di sebelah Haji Latif adalah Encik Kunasegeren Subramaniam daripada KRT Perumahan Awam Bukit Kiara, yang saya difahamkan lebih mesra kalau orang-orang di ataupun di Perumahan Awam Bukit Kiara panggilnya Mr. Ramesh. Yeah. Okey, baik. Terima kasih kedua-duanya. Selamat pagi dan juga salam perpaduan. Tapi saya nak mulakan dengan Haji Latif dahulu. Kau boleh ya, Mr. Ramesh? Haji Latif mungkin boleh kongsikan di KRT Perumahan Awam Sri Perlis 2. Mungkin ada aktiviti-aktiviti, sedikit promosi lah untuk mereka yang sedang menonton. Ada aktiviti-aktiviti perpaduan yang telah pun dijalankan dan sedang pun dijalankan. Dan sebelum kita nak bercakap tentang projek-projek RT progresif ni. Haji. Okey, Perumahan Awam Sri Perlis 2 Kuala Lumpur terletak di dalam bandar. Okey. Yang telah diduduki hampir 45 tahun. Okey. Tahun awal 70 akhir 79 dan awal 80-an. Dan merupakan kawasan yang penduduknya rumah bertingkat. Dan saya merupakan generasi yang kedua selepas golongan pertama, generasi pertama tu hampir tiada lah kerana meninggal ataupun sebagainya. Jadi agak mencabar jugalah untuk mengaktifkan ataupun membina satu masyarakat ke arah perpaduan. Sebab apa bagi pihak saya ada 2 golongan yang saya berhadapan. Pertama, golongan orang lama, yang berusia seawal 60 tahun hingga ke atas. Saya di peringkat pertengahan antara 60 tahun ke bawah ke 35, dan golongan muda. Di situlah kita rasa satu cabaran yang apa perlu kita nak mentingkatkan, memelihara dan juga menjaga kesejahteraan, keamanan dan keharmonian penduduk itu sendiri supaya kekal, supaya tidak ada berlaku yang boleh menggudiskan mana-mana pihak lah. Salah satunya aktiviti yang kita buat, aktiviti macam ekonomi, projek terbaru, projek ekonomi yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Perpaduan Negara melalui insentif KRT progresif dengan bantuan nasihat dan juga tunjuk ajar, di mana kita mendapat sedikit grant dan kita memulakan ekonomi itu tersebut. Di Sri Perlis pula ada banyak ekonomi yang kita buat. Yang paling utama ialah coklat buatan tangan, kebun komuniti, produk inovasi daripada hasil tanaman, dan juga kita ada dapur digital atau dapur komuniti. Jadi empat tu elemen telah lengkap dalam kawasan kami, boleh menjana pendapatan, boleh mendapatkan satu inisiatif pendapatan individu dan juga KRT itu sendiri. Selain itu dapat memperluaskan lagi minat-minat antara penduduk-penduduk yang mahukan produknya untuk bersama dengan kita.
kita hebahkan, kita jualkan, kita promosikan. Pertama, membantu dari segi kesihatan lah. Macam berkebun, kita menggalakkan warga Mas berkebun dan juga aktif supaya mereka lebih aktif bergerak dan lancar. Dan dari situ kita belajar cara untuk berniaga yang lebih daripada peringkat kecilan sampai peringkat pertengahan. Okey, nanti kita tanya lanjut kepada Haji Latif berkaitan dengan projek-projek yang dilaksanakan. Menarik tadi tu kalau cakap pasal coklat ni. Ya. Namanya apa? Coklat buatan tangan. Coklat buatan jenama Kil Koko. Kil Koko. Okey, itu cerita daripada Haji Latif dari kawasan perumahan awam Seri Perlis 2 di Kuala Lumpur juga. Kalau Mr. Ramesh mungkin boleh kongsikan, mungkin suasananya berbeza walaupun masih di Kuala Lumpur. Saya pasti situasi dan juga masyarakatnya ataupun komunitinya mungkin berbeza, cara bergaul ataupun mungkin boleh dikongsikan sedikit di kawasan perumahan awam Bukit Kiara ni. Bagaimana kalau saya yang tak pernah pergi di kawasan perumahan awam Bukit Kiara ni, macam mana boleh ceritakan? Dia bertengah-tengah bandar. Okay. Sebelah kawasan kanan adalah kawasan Taman Tun Dr. Ismail. Okay. Di bersebelahan KLGCC. Okay. Kita di pertengahan di kawasan perumahan awam lah. Katakan dah hampir tahun daripada tahun 82 sampai sekarang lah, hampir 43 tahun. Jadi komunitinya yang tinggal di situ? Kebanyakan 96% agak India. Semuanya India. Okay. Cuma dalam 4 keluarga Muslim lah. Okey, baik. Okey, alang-alang saya sebab kita masih lagi dalam suasana ataupun semangat Hari Kebangsaan ni. Sebab kalau kita cakap pasal Hari Kebangsaan ataupun Hari Merdeka ni bulan 8 je tak. Sebenarnya kita setiap tahun ni sepanjang tahun ni kita meraihkan ataupun nak menyemarakkan nilai kebangsaan tu. Tapi kalau di perumahan awam Bukit Kiara tu mungkin ada cerita yang boleh dikongsikan ataupun ada aktiviti-aktiviti lain yang mencerminkan perpaduan dalam ataupun di kawasan perumahan Bukit Kiara. Kita selalunya menghalur ke jalur gemilang dengan jiran muda untuk menggantung rumah ke rumah. Bendera rumah ke rumah dan aktiviti sukanika sempena Hari Kebangsaan. Setiap tahun? Setiap tahun. Sambutannya macam mana? Sambutan memang agak baguslah. Okay. Ramai yang penduduk memang join dengan kita lah. Okey, baik. Mungkin saya nak sedikit gambaran lah latar belakang komuniti. Tadi Haji Latif kata walaupun orang lama masih ada lagi di kawasan perumahan Haji Latif, tapi anak-anak muda pun masih lagi yang berada dan juga tinggal. Di kawasan perumahan Bukit Kiara bagaimana? Sama juga macam Cik Latif. Kita generasi kedua. Dari dulu arwah mak bapak semua penoreh getah. Okay. Kita dah pindahkan kepada kawasan perumahan awam Bukit Kiara ni dah hampir 43 tahun. Okay. So daripada situ kita dah menjalankan aktiviti rukun tetangga lah. Tapi kita tubuhkan aktiviti pada tahun 2010. Maknanya lebih kurang dah 15 tahun. Maknanya banyak sebenarnya aktiviti. Nanti saya nak tanya kepada Mr. Ramesh, mungkin boleh ditarik keluar lah ataupun boleh beri sedikit 1-2 contoh aktiviti dan juga apa yang dilakukan di kawasan perumahan awamnya. Tadi disebutkan oleh Haji Latif ada beberapa projek. Saya berminat nak tahu tentang projek coklat Kil Koko. Dan sudah tentu seperti yang saya katakan, ini cerita kita bukan hanya sekadar platform buat bicara, tetapi kita nak berkongsi kisah-kisah kejayaan ataupun kisah-kisah yang mencerminkan nilai perpaduan dalam konteks negara Malaysia. Okey, kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini.
Baik, kembali dalam Ini Cerita Kita yang dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara kerjasama bersama dengan Esro Awani. Baik, untuk minggu ini seperti yang saya maklumkan, kita bawa topik yang cukup penting untuk kita bicarakan pada waktu ini, iaitu berkaitan dengan rukun tetangga RT progresif. Dan kalau disebutkan ataupun kalau boleh saya nak beri sedikit highlight ataupun sorotannya, antara impak ataupun 8 bidang tumpuan RT progresif ni antara lain melihat kepada ekonomi dan sara hidup, keselamatan ketahanan komuniti, kepimpinan, kesejahteraan komuniti, pembelajaran sepanjang hayat, alam sekitar, warisan dan budaya dan juga daya cipta. Banyak sebenarnya, tapi saya pilih salah satu je sebab sekiranya ini adalah antara tumpuan dan juga intipati kenapa dilaksanakan RT progresif ini, iaitu berkaitan dengan ekonomi dan juga sara hidup. Saya masih lagi bersama dengan dua wakil penduduk yang hebat untuk berkongsi ceritanya berkaitan dengan apa yang mereka lakukan di kawasan perumahan awam mereka. Saya bersama dengan Haji Latif dan juga Mr. Ramesh. Haji Latif tadi ada cerita tentang projek kokonya. Mungkin boleh diceritakan. Akhirnya kita cerita pasal kami buat ni, kami buat tu, ada projek ni, projek itu, tapi ia berbalik juga kepada impak poket penduduk di situ. Ataupun boleh kalau ada cerita-cerita yang nak dikongsikan. Okay. Sebelum kita pergi ke lain yang saya sebutkan tadi pasal projek ekonomi progresif tu, kami ada banyak aktiviti yang melibatkan seluruh masyarakat. Yang paling kita utamakan dalam setahun tu, kita ada sekurang-kurangnya 4 program yang mengumpulkan penduduk yang boleh mengimarahkan dan juga merapatkan lagi hubungan kita. Kita ada program yang aktiviti kebersamaan dalam perpaduan komuniti, seperti meraihkan menyelesaikan aktiviti gotong royong dan juga aktiviti kebun komuniti yang saya sebutkan tadi, program sambutan perayaan yang menghimpunkan seluruh penduduk kita meraihkan hari raya kita, contohnya jaga aktiviti sukan untuk anak-anak muda. Selain itu, kita juga ada aktiviti keselamatan, jom ronda, engagement dengan pihak polis, pihak kuasa dan pihak PBT Dewan Bandaraya Kuala Lumpur lah. Dan juga kita ada program melibatkan kesukarelawan seperti bantuan-bantuan sumbangan kepada golongan staf. Kita bekerjasama dengan MAIB untuk mengagihkan makanan percuma setiap minggu, dan juga program kesihatan di mana kita ada engagement jaringan dengan Kementerian Kesihatan untuk buat sukarelawan kospen, itu saringan kesihatan. Dan paling fokus kita buat ialah ekonomi, sebab itulah menjana pendapatan dalam kreatif. Okey. Dan ceritanya tentang projek koko tu. Okey, kita basic kita ialah kebun sebenarnya. Kebun komuniti. Kita dah lama usahakan selama hampir 2014, hampir 14 tahun lah. Jadi untuk mendapatkan penduduk suka berkebun, bercucuk tanam memang sukar dari peringkat awalan. Tetapi kita buat step by step dengan bantuan agensi kerajaan seperti Jabatan Pertanian, kita dapat belajar dan terus berkebun. Yang penting kita nak ada komitmen daripada jawatankuasa kita dan juga peserta kebun itu sendiri. Di samping itu, kita ada produk yang utama di Seri Pelih 2, iaitu produk coklat buatan tangan. Namanya Kil Koko, yang pada asalnya bermula di kawasan rumah dan rumah. Coklat ni kalau kita tengok di luar negara semua base pada rumah. Jadi buat dari rumah menggunakan peralatan yang mudah, boiler untuk memanaskan coklat tu, dan buat acuan, jual secara kecil-kecilan di peringkat-peringkat di sekolah ataupun di mana ada tempahan kan. Kemudian sehari demi sehari dengan galakkan lembaga koko, dan juga kita dapat insentif daripada Kementerian Perpaduan Negara, insentif grant perpaduan progresif untuk menambahkan lagi peralatan kemudahan untuk proses atau production coklat tersebut. Alhamdulillah, dulu kita buat dalam sebulan kita buat dalam 5 kilo, 10 kilo. Hari ini kita dah tingkatkan lebih kurang 50 kilo sebulan. Koko tu dalam bentuk semi finishing. Ini kita acukan dia dan kita bentukkan, kita tambah isi perisa kacang dengan benda-benda lain untuk mendapatkan benda yang menarik dan kita jual. Tempahan pun dapat galakkan lah. Tempahan biasanya secara fizikal ke digital? Kita kalau di peringkat kita dah lama 10 tahun, klien kita ramai, dan bila kita buat jualan di pameran-pameran,
Ada kalanya pameran jemputan daripada PBT, Kementerian Pemuda pun ada jemput kita, Jabatan Pemuda pun ada jemput kita, dan lain-lain. Jemput kita jual, pamer dan jual. Jadi alhamdulillah lah, dengan kita bagi mereka rasa dan feedback ni mereka akan beli. Jadi kita rasa benda tu dah macam dah kekal lah. Jadi peningkatan hasil jualan tu meningkat. Jadi kita rasa kita perlu ada penambahan lagi untuk meningkatkan dengan menggunakan teknologi sekarang lah. Menggunakan media sosial untuk iklan, TikTok ke, Facebook ke dan sebagainya. Cuma kita risau takut tak menang tangan ni. Sebab apa kita di peringkat sederhana, kecil dan peringkat sederhana. Belum sampai ke lebih besar lagi. Jadi penglibatan coklat ni daripada seorang individu yang buat di rumah, akhirnya kita jadikan satu komuniti dan menjadi satu jaringan yang besar. Dan pelibatan jiran wanita, ibu tunggal, ibu yang mempunyai anak ramai boleh bekerja waktu mereka. Contohnya siang dah sibuk dan malam boleh mereka bersama dengan kita untuk melakukan production coklat tersebut. Okey. Untuk Mr. Ramesh pula bagaimana? Kalau ini cerita coklat, tadi dia sebut ada projek Merku ya? Ya. Kita dari segi KRT kita telah melakukan Merku tradisional. Produk Merku tradisional lah. Hampir setahun kita dah start lah menjalankan Merku. Agak respon daripada AJK dan jiran wanita kita agak menggalakkan dia memang minat nak buat meniaga lah. Nak besar-besarkan lagi. Tapi dalam proses kita masih menunggu grant kita belum sebab fasa kedua. So agak daripada Jabatan Perpaduan memang sangat menggalakkan support untuk kita dari segi mana-mana pun, walaupun kita buat aktiviti ke apa ke, dari segi Jabatan Perpaduan sangat membantu kita menjalankan secara dengan baiklah. Teratur lah. Okey, kalau boleh saya nak tahu sedikit macam mana dengan proses pembuatan tu satu, tapi kita nak tahulah jualannya macam mana. Jualan pelanggannya, kliennya, masih setakat ni kita menggalakkan tempahan. Tempahan. Macam cara masa Deepawali ataupun hari perayaan, kadang-kadang orang order masa ni kita agak sikit lah, dalam 30 balang satu bulan macam tu. Kita cuma nak perbesarkan untuk pergi ke kedai-kedai, nak ambil order untuk menjual tu. Masih tunggu dalam proses sajalah. Okey, dan perlu diberi sedikit gambaran yang lebih jelas untuk Mr. Ramesh punya ataupun komuniti yang melakukan projek Merku ni. Baru setahun, tapi seperti dikatakan sudah ada tempahan di kawasan-kawasan sekitar, itu satu. Tadi Haji pun ada kongsikan. Dah berapa tahun Haji? Hampir 10 tahun lebih. Hampir 10 tahun. Okey, selepas ini saya rasa penting untuk kita nak bergerak ke hadapan satu komuniti-komuniti ataupun projek RT progresif sama ada yang telah dijalankan ataupun yang dalam perancangannya, bagaimana mereka nak bergerak ke hadapan. Apa lagi, takkanlah kita nak jual dekat blok-blok 1, blok A, blok B di sekitar saja. Kita mesti ada cita-cita besar nak ke seluruh negara, kita nak tembus pasaran ASEAN, kita nak tembus pasaran global. Apa caranya? Apa bantuan yang diperlukan dan apa sokongan yang diharapkan? Kita nak bercerita tentang ini dalam Ini Cerita Kita. Kita berehat seketika. Baik, kembali dalam Ini Cerita Kita yang dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara kerjasama dengan Esro Awani. Topik minggu ni kita bercakap tentang RT, Rukun Tetangga Progresif. Saya difahamkan kalau tahun lepas telah pun dijalankan 152 projek RT progresif di seluruh negara. Tahun ini sasarannya kalau menjelang hujung tahun 300. Kalau tak silap saya, harap-harap tahun depan akan bertambah-tambah lagi lah gandaannya. Saya masih lagi bersama dengan Haji Latif dan juga Mr. Ramesh. Banyak yang kita dah cakap pada segmen pertama, segmen kedua, tapi saya rasa segmen ketiga ni, satu, kita nak fokus apa lagi sokongan yang diperlukan dan juga bantuan untuk nak
besarkan lagi lah projek ni, itu satu, sebab impaknya nanti kepada komuniti juga. Kedua, nak tanya pasal penglibatan dan juga partisipasi anak-anak muda ni macam mana. Okey, mungkin saya nak mulakan dengan Haji Latif dulu. Kongsikan sedikit gambaran dan hasil projek RT progresif yang dijalankan. Selain daripada kita dapat grant ataupun peruntukan daripada Kementerian Perpaduan Negara melalui inisiatif progresif, kita juga disajikan berbagai latihan dan kepengetahuan. Okay. Kita ada Kementerian Perpaduan ada cawangan iklim yang memberi latihan kepada semua pengusaha-pengusaha yang nak belajar tentang meniaga, menguruskan perniagaan dan sebagainya. Jadi banyak bantulah kita belajar menguruskan kewangan, menguruskan tentang macam mana nak kembangkan lagi perniagaan, motivasi berniaga, dan juga sebagai contoh kita ada satu segmen pembuatan coklat, di mana kolaborasi antara Kementerian Perpaduan dengan Lembaga Koko telah membuat satu khusus khas untuk kita punya kawasan rukun tangga yang berminat tentang pembuatan coklat. Kita hantar peserta dan belajar. Alhamdulillah setakat ini kita dah ada separuh mahir dan mahir yang boleh buat production tentang pembuatan coklat tersebut. Jadi memang banyak bantulah, bukan segi kewangan sahaja, dari segi latihan, engagement dengan agensi-agensi lain untuk mempertingkatkan lagi ekonomi, pengetahuan tentang kita punya pergerakan menjana pendapatan. Okey, untuk Mr. Ramesh pula bagaimana? Kita cadangkan masa akan datang kita akan kumpulkan jiran muda. Jiran muda, okey. Jiran muda untuk menggalakkan sekarang zaman digital. So produk kita dari segi kita nak edarkan kepada pasaran, kita akan menggunakan jiran muda. Kerana budak-budak jiran muda tu agak aktif sikit. Cuma kita buat kena latih pada beliau dengan dia orang lah. Okey. Setakat ini kalau boleh saya tanya untuk Mr. Ramesh, bagaimana penglibatan ataupun respon jiran muda ataupun golongan belia lah di kawasan perumahan bila ada je aktiviti, tak kira lah projek meruku ke, projek-projek lain ataupun aktiviti-aktiviti perpaduan yang lain dijalankan, bagaimana jiran muda ataupun golongan anak muda ni memberi respon ataupun berpartisipasi dalam program dijalankan? Bagi kita di tempat saya memang ada menggalakkan lah. Apa juga kita buat untuk program jiran muda, memang ada respon daripada jiran. Seperti Futsal, seperti kita ada kelab Selembem. Okay. Tradisi kita buat kelab Selembem untuk belajar jiran muda. Kita ada juga kelas tuition. Okay. Untuk tunas jiran dengan jiran muda. Dari segi proses masih kita buat latihan untuk belajar macam mana nak buat buku. Masih kita dalam proses lah untuk mengembangkan lagi projek ni lah. Projek ni. Okey, untuk Mr. Ramesh punya projek Meruku ni belum ada nama lagi kan, nama projek? Kan sudah ada nama. Meruku tradisional. Meruku tradisional. Okey. Difahamkan belum lagi, inilah masih lagi dalam usaha untuk mendapatkan suntikan tambahan untuk nak mengembangkan lagi operasi, itu satu. Tapi mungkin kalau boleh saya nak tanya untuk Mr. Ramil mewakili rakan-rakan ataupun daripada jiran, baik jiran muda ataupun jiran wanita, apa sebenarnya jenis sokongan yang diperlukan ataupun bantuan yang diperlukan yang diharapkan? Sudah tentu Kementerian Perpaduan disebut kata banyak jenis latihan, sokongan, tapi untuk projek ni apa sebenarnya yang diperlukan? Dari segi kita memang agak memerlukan peruntukan untuk menambahkan produk kita untuk ke pasaran. Okay. Dan latihan jugalah. Sedikit latihan untuk menjalankan produk kita agar orang kata baguslah kualiti dia, memang nak menggalakkan kualiti dia. So kita buat masa ni kita memang cadang nak buat program latihan untuk jiran muda dan tunas jiran juga. Tunas jiran tak involve, tapi jiran muda lah. Okay. Jiran wanita. Kalau boleh warga mas kita nak join sekali dengan kita untuk buat latihan bagaimana nak mengedarkan buku, membuat cara-cara yang tradisi yang bagus
untuk mengedarkan pasaran. Kadang Haji saya seronok kalau mak-mak ataupun golongan orang lama ni kalau dia berniaga dia lebih hebat daripada energinya lebih besar kalau daripada golongan muda. Tapi untuk waktu ini bagaimana melihat tentang arti progresif ini? Antara lain, satu, kita cakap pasal ekonomi itu satu hal lah. Yang keduanya, akhirnya kita nak melihat kepada bagaimana nak melibatkan ataupun nak memastikan setiap lapisan masyarakat ataupun komuniti yang ada kat perumahan awam ni tu terlibat juga. Okey. Di kawasan saya, kawasan rumah tangga, perumahan, kita ada, saya ceritakan tadi, ada 3 kelompok, di mana warga usia emas, pertengahan, dewasa dan juga golongan muda. Kita faham golongan muda hari ini generasi alfa yang masih lagi tercari dan masih kurang ilmu tentang perpaduan, mengeratkan, menghubungkan, mengekalkan dan memelihara. Jadi pemimpin tu kena main peranan untuk mengolahkan mereka minat ke arah tu. Macam di tempat saya, kalau melibatkan anak muda, kita cakap dia ada kemahiran yang tentu tentang trend sekarang. Okay. Teknologi sekarang, gadget, tentang media sosial yang canggih ini. Kita agak ketinggalan. Kita gunakan mereka untuk membantu kita dari segi untuk mempromosikan, menghebahkan, menggunakan gadget-gadget yang peranti yang canggih ini untuk mempromosikan kita punya produk. Satu. Kedua, kita mengajar mereka atau membimbing mereka tentang apa yang produk dulu yang kita ketengahkan sekarang ni menjadi faedah di masa akan datang. Sebagai contoh, kita ada buat produk inovasi bedak sejuk. Itu zaman dulu, zaman nenek kita kan. Saya ketengahkan balik benda tu. Alhamdulillah, anak muda sekarang sambut terima baik. Kerana benda tu walaupun agak murah, agak yang orang lama pakai, mamak kita dulu, nenek kita pakai untuk kecantikan muka, tapi diorang guna, diorang ingin tahu. Jadi kita kena fikirkan apa yang dulu yang boleh kita ketengahkan, kita bawa dan kita libatkan mereka. Okey, saya ada lebih kurang dalam 1 minit akhir ini. Mungkin secara keseluruhannya lah, apa yang diharapkan dalam projek arti progresif ni, satu. Dan keduanya, kita cakap pasal arti, bukan semata-mata pasal arti progresif ni. Kita nak bercakap tentang akhirnya tentang perpaduan tu sendiri. Okey, saya nak mulakan dengan Mr. Ramesh. Ringkas saja apa yang diharapkan secara kesimpulannya dan kemudian dengan Haji. Silakan Mr. Ramesh. Kami dari segi perpaduan, kita memang galakkan daripada jabatan semua memang dapat perlu. Tapi cuma kita lebih kepada komuniti lah. Agak sokongan tu memang agak menggalakkan. Tapi kita cuba untuk lebihkan perpaduan dari segi kaum semua lah. Okey, baik. Ringkasnya daripada Haji. Kita berjayanya arti progresif ni bergantung kepada sokongan struktur daripada Kementerian Perpaduan Negara. Mereka lah yang menggerakkan, membuat dasar dan menstrukturkan kita, dan kita sebagai di peringkat angkatan ubi, kita menjayakannya. Dengan menjayakan di peringkat angkatan ubi ni, secara langsung perpaduan tu terbela dan terpelihara dan kita boleh berjalan dengan baik. Akhirnya itu sebenarnya matlamat akhir yang diimpikan ataupun yang dihasratkan. Baik, terima kasih Haji Latif Hassan, Pengurusi KRT Perumahan Awam Sri Perlis 2 Kuala Lumpur, dan sebentar tadi kita bersama dengan Mr. Ramesh ataupun namanya Konasegeren Subramaniam, wakil daripada KRT Perumahan Awam Bukit Kiara Kuala Lumpur juga. Sekiranya itu saja untuk waktu ini. Ini cerita kita yang dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan bersama dengan Esro Awani. Saya Fauzi Zain, salam hormat.